Pasal tembok lembu ni. Hukum tembok lembu apa tujuan? Kita tengok tujuan al-umuru bimaqasidiha. Segala pekerjaan manusia itu, perbuatan-perbuatan kita bergantung pada maksud, qasad. Apa tujuan? Jawab, saya nak jawab hak mana? Dia kata ke macam mana? Dia boleh jawab banyak-banyak. Dia gini je, kena faham. Binatang yang kita nak sembelih, ni bab sembelih ke tak? Okey, bab kurban tu sembelih lah. Tak ada orang jetik telinga boleh makan. Mesti sembelih. Okey. Bila kita nak sembelih, kita kena mengaji. Binatang yang kita nak sembelih, dia ada dua keadaan. Satu dia panggil maqdur alaih. Satu ghairul maqdur alaih. Apa makna maqdur alaih? Binatang yang kita mampu sembelih pada lehernya. Maka binatang, semua jenis binatang yang kita nak sembelih, yang kita mampu pegang, tangkap dan baring dan perebah dan sembelih pada leher, wajib sembelih pada leher. Okey, itu maqdur alaih. Kalau binatang itu ghairu maqdur alaih, binatang yang kita tak mampu nak tangkap, tak mampu nak rebahkan dia, tak mampu nak pegang leher dia, tak mampu kita nak duduk atas dia, liar sangat, maka boleh kita sembelih dengan kita baling benda binatang yang tajam tak kepada badan dia dengan niat sembelih. Bila kena pada dada, mati lembu, boleh makan. Dengan syarat dia memang baling lembing itu untuk niat nak makan, niat sembelih. Masa dia baling. Lepas tu ulama kata, kalau dia berlatih memanah, dia bukan nak panah burung, bukan nak panah kancil atau kijang, dia berlatih memanah tepi bukit. Guna panah compound ke, rika ke, tradisional ke, berlatih memanah. Tengah-tengah berlatih memanah, panahan yang ketiga, kijang melitah. Kena atas dada, mati, tak boleh makan. Kenapa? Tidak ada niat sembelih. Faham lagi situ? Okey. Jadi binatang mana yang ghairul maqdur alaih, yang tak mampu kita kuasai? Binatang yang liar. Contoh, binatang rusa, kijang, napuh, kacir. Wajah tak kacir. Tahu tak? Kijang. Apa benda lagi? Seladang. Pelanduk. Faham lagi? Itu binatang-binatang yang liar dalam hutang. Jadi kita masuk dalam hutang, bawa panah. Panah kan mata dia tajam. Nampak? Mata dia tajam. Maka kita bawa panah, tengok kijang. Ada dah. Kita pun tarik compound kita, tarik panah. Aku niat sembelih. Sup kena atas dada. Mati kijang. Halal makan. Halal. Okey? Syaratnya masa kita panah dia tu, binatang itu hayat mustaqirah. Yang masih kuat lah. Tidak ada kelemahan. Okey. Atau kita ada lembing. Kita bawa lembing. Dia tak pandai panah, dia guna lembing. Dia ni jaga istana. Jadi tak ada kerja, bawa lembing. Faham? Masuk lautan, napuh. Tahu napuh? Dia pun aku niat sembelih. Sang kena. Boleh makan. Mati. Tiba-tiba dia baling kijang itu, kena dak mati. Tak boleh makan. Dan nak makan mana? Wajib sembelih. Sebab tadi kijang itu tak boleh dia tangkap. Bila dah kena lembing atas peha, tak boleh berlari dah. Bila tak boleh berlari, dia berubah daripada ghairul maqdur kepada maqdur alaih. Bila sudah secara maqdur alaih, wajib sembelih pada leher. Jelas lagi? Nampak? Ke tak faham nampak bengong. Faham tak? Dia nak cerita gua ni gitu Habib Rekah tau. Dalam dia baling kepada kijang, ayah hutang ni takut depan. Kena pula ayah hutang. Tak boleh makan. Kerana dia nak niat sembelih kijang tadi. Okey? Nampak? Tak okey. Segala yang tajam. Benda lagi tajam. Dia pandai main pisau. Dia ada pisau. 3-4 pisau. Dia boleh baling pisau. Dia tengok busa. Aku niat sembelih. Bismillah. Mati. Busa boleh ambil. Kerih boleh. Dia tengok kacir. Dia ambil. Tengok dera banyak. Pinjam kerih kat dera kejap. Baling. Mati. Kerih letak balik di dera. Boleh makan. Mesti nak mengundi. Nampak?
Dalam wak ni. Tak suka jadi ngatuk mata. Faham lagi yang? Gitu. Okey, dia pun baling kapok. Kapok tu musim. Kenalah mata kapok yang tajam itu atas tekok atau atas dada lembu. Yang liar. Seladang liar. Usia liar. Boleh makan. Tiba-tiba masa dia baling tu mata kapok cabut. Ulu kapok saja pergi. Faham? Ulu pergi kelepuk atas kepala rusa. Pecah kepala. Tak boleh makan. Kerana benda yang tumpul. Jelas lagi. Kerana itu, bila kita berburu dengan senapang, bukan benda yang tajam, dia membunuh dengan api, membunuh dengan kekuatan hentaman pada organ dalaman, tak boleh makan. Bila tak boleh makan? Majoriti ulama. Hanafi, Syafi'i, Hambali. Satu mazhab boleh makan tembok dengan senapang, niat sembelih, Maliki. Okey? Okey. Bolehkah binatang yang jinak menjadi liar? Boleh. Contoh, lembu. Bila dia tengok orang ramai, tak pernah. Dia dah benda kecil orang bela dia. Molek-molek ada orang nak buat kupu ramai-ramai gitu. Orang kupu ramai-ramai nak terik telinga, nak terik ekor, dia takut tak, dia berubah menjadi liar. Jawabnya kata ulama, boleh. Binatang jinak boleh berubah status menjadi ghairul maqdur alaih. Bila asalnya jinak duduk dalam kandang, sudah berubah menjadi ghairul maqdur alaih, maka boleh digunakan benda tajam tadi. Panah, kerih dera tadi, baling golok, baling pisau, guna lembing, guna tombak. Faham lagi? Ada pun senapang, haram makan. Tapi kalau dia ambil senapang, dia ambil benda yang tupu, dia ambil benda yang tidak tajam, dia pandai tembak pada bahagian anggota badan binatang supaya binatang itu tidak boleh pergi jauh, lemah, lalu disembelih, hukumnya halal makan. Jadi kalau ada binatang yang liar, dia bawa senapang, macam kita pemburu ikut majlis ulama, pergi buru dalam hutan, bawa senapang patah, bawa rifle, bawa pistol, hak ini bukan benda yang tajam, peluru bulat-bulat, peluru yang membakar. Kata dalam mazhab majoriti ulama, boleh juga. Tapi tembak yang mencederakan saja, lepas tu sembelih, baru halal makan. Jelas?